Puas hati. Makan jarang-jarang tak apa. Jadi moseh padu punya. Tu dia apa tengok. Nangkap lagi tu hujung tu. Kau ajak tu. Assalamualaikum geng. Jumpa lagi. Okey, macam aku kata tadi, petang ni aku main repeat lain. Buat baru lah. Buat baru. Aku main dengan Cikgu Daniel juga. Tapi sekejap lagi dia sampai. Aku sampai dulu. Jadi aku nak cerita kepai-kepai dedok apa dulu. Puak cantik geng. Puak cantik. Okey, jom kita prepare umpan apa semua. Sekejap lagi kita penggai. Okey, satu sudah siap. Kita punggai ni dulu. Kita punggai ni buat satu dulu. Yang ni aku buat dedak kahwin dengan roti jadinya. Mau kena stay kasak-kasak tu. Kena stay kasak-kasak memang best dah. Aku mungkin duduk sampai malam. Pukul 12 tu kot. Tengok keadaannya tu. Cikgu Daniel pun rasanya sampai tu. Dengar bunyi motor masuk lah. Ni aku pujam roti dekat sebatah. Buah layar, bayi kembang. Ramai-ramai. Saya aku cedok, aku tuang. Aku cedok, aku tuang. Ni. Kita tuang satu lagi. Buah bagi satu kan. Panggil dia mai. Pujam. Satu lagi. Okey. Waalaikumsalam. Okey, Cikgu Daniel sampai dah. Dia sampai dah. Hari ni aku suruh dia bawa 12 kaki. Dia dah nak tembak jauh, nak tembak api sampai kat lorong ayak keluar. Makan roti. Makan apa kita dia. Kor. Okey, ni dah tu. Tak nampak pun sana. Ambil lorong mana? Lorong hujung tu. Lorong kayu. Lorong tengah. Lagi ambil roti dah. Lorong kayu. Jangkat tak adalah bagus. Inilah yang hamba mahukan. Saya tak mau cepat dalam. Saya mau tempat jangkat. Kau tengok hari ni Cikgu Daniel lebur majun. Majun super kuat. Hampa tak lebur. Aku duduk tak lebur. Bau mengum. Ni pikat ni. Orang bagi punya. Bukan kita beli lah. Kita try. Kalau jadi tolong sponsor. Sponsor jangan tak sponsor. Sponsor. Mau 3-40 betul Boleh nampak ni. Ikut ni. Oh, lorong nombor 2 kan dia ada 2 lorong. Ni. Satu lorong atas, satu lorong bawah. Ni lorong ni. Balik bucu tu. Oh, bucu ni, bucu batu tu. Boleh lah tu. Dalam tak? Tahu? Dalam. Dalam ah? Dalam kok. Oh, dalam cantik. Satu dalam, satu cengkat. Dah tengok dia nak makan dalam ke cengkat? Dah ke-8. Kalau aku boleh 7 apa? 6. Sebab ayam dulu tu. Ya. Tiga tu. Aku jenis aku dan aku boleh ladung saya berapa pun. Aku pergi Lombong, aku pergi mana buat tu. Malam ni aku tekan. Roti kan? Baru campur dedak. Dedak mengkudu tu juga lah. Makan lampu merah makan aja. Aku try lah. Oh, pati naik. Tak gila lah roti tu
Betul-betul dekat tepi tempat hang apa? Hang Lagi mana roti tu ni? betul-betul sepi sikit lah. Hang berani sikit. Lagi mana dia milau situ lah. Dia jumpa roti tu lagi tak ataupun saya biji tu. Dah hitam tengok melengkung empat. Roti dia tempat roti. Okey, hangpa perasan tak tadi patin libas ekor hang tu? Dia mai dah tu, dia buru roti. Dia buru roti. Aku puja roti tadi belambak dah. Aku beramai dengan ayak. Lepas tu cikgu Dina pula mai bubur pula perisa ajik dah. Tengok dia nak makan, dia menangkap tu dekat tempat cikgu Dina baling roti tadi. Dia buru perisa tu. Hak panjang satu gini. Hak ni dia ambil lorong ni, lorong ayak terjun ni. Hak ni dia ambil lorong ayak terjun ni tapi dia ambil batu sikit. Dia mai dah. Kalau raja kat tepi ni, dia pergi pagi nasi sari. Aku ingat sebuah bau dapat nampak bau ubi dapat. Satu biji kau. Aku tengok kat TikTok tu. Lagi lawai. Mana? Kau pergi. Lagi lawai. Kita berumpan di bawah. Roti. Ada? Katak. Kau nak batin tadi? Nampak mah. Cantik geng, cantik. Makan dah. Aku duk harap patin tu makan. Dah lampai makan. Patin 2 ekor lah menangkap ni. Saya tadi kan saya besar Tahu tak, tapi katak ni kalau lepas 2 kaki melengkung. Oh, tu sampai ketak-ketak tu. Mai. Oh, saya tadi. Oh. Holiau. Lampau merah juga geng. Aku dah harap kot patin rupanya lampau merah. Patin tu bila nak makan tau. Okey, kita sambung lagi. Kita cari, kita tunggu sampai malam. Dia mai dia. Mai dah. Dia semua saiz tu. Tu dia. Lampau tu merah tu. Tu kau tengok tu. Aku dah kena kau tukar umpan. Habis dah tu pakai duduk ten. Kita tengok member kita. Nampak tengok dedok dah. Roti dia sekepin tu dia balas lagi. Dia gulung macam tu. Dia jadi kemas gitu. Lepas tu dia celup dalam mak jun selasa. Mak Jun kuat. Salah. Macam aku tak berperisau apa. Dia ambil ajak perisau itu. Mampu ngaku aku nak kena pakai perisau. Angit toreng ngaku nak kena cari perisau mai. Bocil. Aku makan. Hak ni makan dah. Tapi semua bocil. Dapat patin dekat tu, paling tu. Oh, tak tu yang tinggi. Lorong dia tu. Lorong patin, lorong lampam. Ya, bagi mampu. Dah waktu jauh dah. Break tu. Lajak tinggi tu. Duduk tepi batu tu lah. Oh tu. Nampak. Kamera. Banyak tadi. Tak apa bagi dia makan kat atas tu. Lagi malam dah tak ada lah kat atas. Dia cari kat bawah ha. Tak tu dalam ni. Jamu kawasan ni. Melangkap kawasan ni. Banding di sana. Okey. Bawa kerai. Bawa kerai.
Dah. Kan video kan. Dah. Kasak. Hendak. Makan geng. Makan. Lampam tak? Kecil. Pati. Pati. Melukung. Pati ni kot. Patin lah. Mati. Harap patin. Oh, takut dah. Sangkut lah. Ada tunggu ikut. Hak ni baling jauh lah. Menjauh. Nu melengkap pula teh nu. Kedok tu. Makan tadi. Hak lepas tengok tadi sikit. Pasal hak sekilo lebih lampam tu hak apa ni komando kena tu. Lekat ke? Dia renyok ni, dia pergi renyok kat bawah. Lepas tu keluar. Pergi lekat pula dah. Bye-bye. Cukai pendapatan. Dah lah berkeli. Okey geng, memang confirm lah. Lepas kami duduk start pujam roti. Pujam dedok lah. Duk buang ni roti yang paling banyak aku pujam lah sini. Patin pun naik. Hari ni hari pertama aku main. Tak nampak sekok, tak nampak patin lengkap. Hari kedua pun sama. Kali ketiga aku main pujam banyak lah roti. Setengah batar. Lepas tu pujam satu batar tu lah, satu bantai tu roti gardenia. Lepas tu roti hak lebih hak mana aku pakai tak habis semua pujam. Tadi pun pujam lagi dengan cikgu Dina. Kami main mengai tadi siang ni kan. Lepas tu main petang ni dia start menangkap tang tu. Ada dalam video pun dah. Lepas tu tang ni pun dia menangkap. Tang ni atas tu pun dia menangkap. Dia menangkap campur. Ada hak besar, ada hak bocil-bocil, hak saiz kilo lebih-lebih tu pun dah. Ni baru makan tadi. Cikgu Dina kata makan patin. Lepas tu pergi lekat pula. Mungkin dah tunggu kayu kot. Ni nak baling dekat sikit tak mau sampai kat tunggu kayu kot. Okey. Kita tunggu sampai malam. Sampai pukul 12 boleh kot tu. Okey. Pukul 12 kau. Tengok mood je nak. Lah ni pun dah pukul 7 ni. Pukul 7 lah. Boleh naik sekok lah lampu merah. Siang tadi boleh 5 ekor. Ni tengok macam mana betul-betul. Harap-harap patin mau naik hari ni. Kalau patin tak mau naik pun lampam saiz kilo ke atas. Kalau tak mau juga pun kita ligan kot sampai boleh. Kita beli lagi roti sebatang main bubuh. Ni aku buat begini ni. Tu. Buah ayak nanti buah roti batar ramai. Setengah jam lagi cerok. Bukan apa tu nak pergi ajak dia makan. Lepas tu hak hanyut tu hak bawah-bawah pun naik main makan kot ni. Dah dia start dia biasa main makan. Baru show. Lepas tu kali main pula, main buat kampung pula ni, kami main ada orang tak boleh mengai. Lagi syok, main ada orang. Banyak tol lah. Apa orang kata apa? Pergi nuri kat dia makan sawit lah. Cakap dia. Okey geng, masuk maghrib dah. Tadi masa aku pergi sana dia. Balik mai, dia ni kata makan. Tapi ada rakam lah dalam video ni. Dia kata makan buah sawit tinggal sebelah tak lekat. Sekejap kita play balik kita tahu lah. Cuma video tak berapa nak cerah elok, ada gelap sikit, lampu pun tak pasang ni. Okey, kita tunggu sampai lewat malam. Makan dah roti. Ni lawak je bon tu. Kelawak langat tali. Siap panas lagi ni. Okey geng, pukul 9 lebih dah. Dia makan 2-3 kali makan tapi tak lekat. Tak tahulah sama ada udang kacau ke apa pasal kadang-kadang udang kacau juga. Udang kacau kadang dia tarik sampai benduk pun balas memang tak lekat. Payah sangat nak beli udang kalau umpan pakai dedak bom ni kadang-kadang ya sangkut. Ni pukul 9 lebih dah. Aku nak tukar umpan. Tukar umpan dulu. Kita tunggu sampai pukul 12 tengok umpan kereta. Kalau ada masa nanti aku nak bermalam lah sampai pagi. Nak tengok suasana dia macam mana. Dia nak makan awal malam ke ataupun awal pagi ke kan. Tengok macam mana. Mai, gorgon. Kasak geng, kasak geng.
Makan roti ya, makan roti ya. Makan roti geng. Kasak tu. Lampam ah. Lampam merah ni. Hak ni duduk dah. Hak ni boceh-boceh dia. Hak ni boceh. Tidur kat atas. Tidur kat atas geng. Hampa tengok. Makan roti. Hak ni saya kesak Ruat 10 kaki pun melontok. Mainlah. Oh. Wow, lekat body. Woi, ni pun elok ni. Elok. Tu hampa tengok. Tu. Merahnya lah. Tu dia. Kau ni. Okey. Ngam. Lapar merah gorgon. Lapar sungai asli. Okey Kita try foto sikit tengok dia dapat. Okey game pukul 9.30 dah. Mula-mula dia makan sawit tak lekat. Lepas tu dia balas hak roti. Semua makan hak rot panjang baling pergi sampai ujung tu dekat dengan jeram. Hak belah ni duk makan boceh-boceh ni. Aku baling kat dekat ni roti ni kan. Makan boceh-boceh. Lah ni banyak makan belah nu kasak-kasak. Kita tunggu lagi. Awal lagi pukul 9 lebih. Kita tunggu sampai pukul 12 hari tu kan kita balik Okey. Weh, ni kocok pasal apa? Ni kocok weh. Mana? Ni. Umpan apa? Roti. Mana? Ni. Tu, duk nyut-nyut. Mana? Makan. Ha? Kocok lain macam ya. Kasak. Cing bang. Okey, ada. Ada. Kasak geng. Langkung tu. Tu dia. Tu langkung kasak ni. Kilo lebih. Tak nak naik mana? Naik sini ya. Kasak ni. Sampai. Sampai dah. Lampau jauh. Makan roti. Ni boleh pergi kat tu. Aku tu senang naik. Makan jauh. Alhamdulillah geng. Weh berturut-turut. Yes. Kau ni pak. Dia. Okey. Dikali sikit. Tu, buat tengok tu. Ni mula-mula naik mana hak tadi? Ni. Hutan aku lempak tengok mana dah. Wih. Dah. Dah tidur dengar ni cepres kat dalam ni. Cepres mana? Ni. Weh, tak dah nak boleh lanjut lah. Dia balah ni. Okey Tak dekat-dekat Tu Mula naik ni. Makan roti. Lepas tu naik ni makan roti juga. Masak tu bosku. Tu, buat tengok. Hak ni tak sampai sekilo lah. Ada kot dalam 700 gram tak? 700 dah. 700 gram tak? Dah. Puas hati Makan jangan-jangan tak apa. Jadi moseh padu ya. Tu dia buat tengok. Nangkap lagi tu hujung tu. Kau ajak tu. Patut loceng tak bunyi. Buat tengok. Hei, ni yang Pak Ji marah. Okey kalian, kita sambung lagi. Ni kalau kata aku cuti besok ni. Kalau aku cuti esok ni confirm duduk sampai ke pagi. Macam ni gaya. Okey jom tukar umpan apa. Balik ni aku pun nak tukar umpan nak bubuh roti. Sahaja tak mau campur dedak. Pasal dia aku campur dedak anak-anak dah kacau. Kan? Ni nak bubuh roti saja sama macam dia ni. Okey. Okey geng. Buat stand ni pula. Pasal dia ni bagi kemas daripada atas sampai bawah. Boleh tahan lama. Lepas tu dia punya roti aku pakai skepin belah dua. Seketui ni skepin. Malam bagi dia tahan lama sikit. Tadi pun makan semua jenis tu. Okey jom kita pergi tukar umpan kahwin tadi tak pakai. Kita pakai roti sahaja. Lah ni kita tutup dulu. Lampu pun kita tutup. Saya kalau makan pula baru kita on. Okey geng, makan lah geng. Tak dekat dah. Dekat dah tu. Dekat lah.
Hoi ya, hoi. Hoi ya, hoi. Kena lah. Cepatnya. Hang belah kasak aku. Babik mulut bah. Babik mulut dah, hang belah kasaknya. Aduh sayang. Ikan kau cok empalah orang punya serak brek ni. Tak tak. Tak. Buat lain. Buah ikan dah babik mulut ikan tu. Babik mulut ikan geng. Balai kasak sangat. Balik. Dia kena tak banyak, kena sikit. Lama aku dah tak ada rezeki. Dia ni kata aku balai kasak sangat. Kalau dia masuk boleh elok tak apa. Kalau kata dia kena tepi mulut sikit, rubi sikit Kalau balai kasak memang habis ni. Balik. Okey geng, pukul 12 dah. Kami simpan semua siap dah. Nak balik. Besok dinner main lain. Okay, ni dia hasil hak malam ni Nampak tengok hasil hak malam ni. Ni aku punya reel lah ni. Ni aku punya reel. Tu nampak tengok tu. Saiz tu. Lampan Jawa. Merah 2 ekor. Lampan Jawa 1 ekor. Semua makan roti kan? Semua makan roti. Tu saiz tu. Nampak tengok kat tangan aku. Kuih hati siang tadi 5 ekor kan? 5 ekor merah semua. Hak malam 3 ekor. Hak ni aku ingat dalam 700 gram tak? Ya, 700 800. Okey. Apapun, terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi. Aku akan repeat lagi, akan pujam lagi. Lepas ni mungkin aku akan bubur buah sawit segundi kot, pujam sawit. Roti pun nak pujam, buah hara pun nak pujam. Nak bagi dia masuk main banyak weh. Tengok macam mana hasil dia lepas tu. Okey, assalamualaikum, jumpa lagi.